last kali jawapan saya, tak ada curi, tak ada sakau. Menyakau. Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang di Melaka. Memang ada sakau dalam tabung haji. Saya bukan pengurusi eksekutif. Saya tidak ada kuasa pengurusan harian. Saya tidak tahu. Hanya mesyuarat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sebab tak dalam sejarah, this is the worst dividend tabung haji in Malaysia history. The worst. Sebab janganlah salahkan kita. Tuan-tuan tahu apa sebab jatuh sampai 1.25% tu? Kenapa? Sebab harga saham jatuh. Termasuk FGB tu. Orang nak bagi tahu awal. Jangan SCB tu jangan public listed kan. Penghujungnya saham RM4.30. Berapa banyak orang rugi. Tabung haji pun 1 bilion. KWSP pun 1 bilion rugi. Kerana isu ni isu FGB tu. Siapa punya idea ni? Ni PM kita. Saya tak boleh imagine tu lah cakap. Kalau Najib terus jadi Perdana Menteri. Dan sekarang ni pun kita semakin risau. Akhir jadi Perdana Menteri. Apa akan jadi ya? Okey ini itu Najib. Ini seorang lagi saya nak kongsikan balik bagaimana si Aziz Rahim. Ini antara terbaru bagaimana dia kononnya bukan salah dia. Dia tak tanggungjawab dengan apa yang berlaku dalam tabung haji. Dia bukan executive director. Dia pengerusi. Hantar je, ikut je cadangan. Okey, on. Beli syarikat armada jalan. Okey. Susah kalau ada orang diletakkan dalam satu organisasi, diberi tanggungjawab. So, bila mana tak bertanggungjawab, masih lagi duk putar balik. Hakikatnya benda ni bukan rugi main-main. Rugi betul. 11 bilion. Masih lagi duk pesilat sana sini. Tak malu ke mereka? Tak malu ke? Dan kita dah maklumkan kami tak ada curi duit langsung. Kerana tabung haji itu mesti buktikan kepada rakyat. Ini yang kecelaruan amalan menyakau. Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang di Melaka. Memang ada sakau dalam tabung haji. Kalau ada pun kaedah pengurusannya tertinggi apa ke dan sebagainya, yang penting saya nak clear sebab Aziz Rahim pengurusi ni. Saya bukan pengurusi eksekutif. Saya tidak ada kuasa pengurusan harian. Saya tidak tahu. Hanya mesyuarat, dibentangkan, dihidangkan, kami ikut apa dokumentasi yang ada di depan kami. 10 orang ni tadi ni, ahli lembaga pengarah ni daripada Kementerian Kewangan, daripada pejabat peguam negara dan semualah kami uruskan dan serahkan kepada pengurusan untuk bawa ke tatapan menteri untuk menteri teliti. Itu saja cara kaedahnya. Nak curi tu tak ada. Jadi pertama sekali, last kali jawapan saya, tak ada curi, tak ada sakau. Istilah sakau. Saya nak ulang di Melaka. Memang ada sakau dalam tabung haji. Ya, tak ada individu yang sakau duit. Tak ada macam Kuap. Kuap pun tak ada individu yang curi duit. Kuap ni tertipu dengan perniagaan, investment perniagaan. Jadi tak Ada sama je. Mereka samakan Kuap dengan tabung haji. Lalu satu. Kuap tu satu projek saja. 200 juta. Hampa ni sampai 7 berbelan-belan projek. Tapi ada elemen-elemen elemen yang kita nampak ada keterlibatan niat mereka untuk nak manipulasi, untuk mencari sakau, mencari untung. Walaupun kita tak tuduh dia pengurusi tapi mereka-mereka di bawah ni, dengan kawan-kawan mereka sama ada perusahaan tabung haji sendiri kita tahu mereka ni duk pergi haji, pergi Mekah, boleh buat menjadi rupa cari. Dia tak tuduh siapa-siapa curi. Dia pergi invest selepas tata kelola sama je. Tapi kami tak kena tipu. Kami saham jatuh. Pada waktu itu segala saham jatuh. Jadi harga yang saham kita beli, contoh pada waktu kita beli RM10. Jatuhnya kerajaan Barisan Nasional, saham tu jatuh, harga tinggal RM1. Itu yang dia kata kerugian paper. 10 bilion tu paper loss. Mana cakap apa kalau begini rupa
apa tu, hujah dia, alasan dia. Penghujungnya, yang kita dengar, siapa yang baca, kita dengar perbahasan dalam Dewan Rakyat mengenai RCI tu, dapatan royal RCI tu. Saya rasa yang melibatkan penurunan harga saham ada, tapi bukan perkara utama. Punca inilah masalah dalam RCI ni bukan pasal saham. Ya, ada sikit. Sama-sama malu betul lah. Aku kadang-kadang tak tahu lah.